Hai guys, kembali lagi dengan saya di Ewa Channel guys. Oke, petang ini kita ada didatangi oleh kawan dan dia bawa satu mesin guys. Kebetulan juga saya tiada buat konten, jadi saya buat ini sebagai konten saya guys. Oke, di depan saya ini adalah mesin yang kawan saya hantar itu. Jadi ini adalah mesin untuk memesin batang tebu lah, ataupun mesin air tebu. Oke, ini mesin dia guys. Ini engine dia baru lagi. Ini menggunakan 7.5 horsepower. Engine menggunakan bensin ataupun petrol. Nah, ini mesin dia. Oke. Jadi kenapa dia hantar mesin ini guys? Mesin ini masih baru guys. Rangka ini pun baru, dia baru beli. Cuma mesin ini mesin yang dia beli lebih lama lah. Sebab mula-mula dia beli, dia pakai mesin ini, dia pusing secara manual. Sebab susah dia pusing pakai manual, jadi dia beli engine untuk memudahkan kerja. Oke guys, jadi dihantar mesin ini pergi saya. Kenapa? Sebab engine ini bermasalah guys. Apa masalahnya? Oke, mesin ini asal dia adalah dia macam ini guys. Kawan saya nih, dia hantar mesin ini pergi saya. Dia kata mesin ini ada masalah lah. Jadi saya tanya apa masalah dia. Oke, mesin ini awal dia beli ini mesin tebu ini dahulu. Dia pusing pakai manual. Pusingan dia pergi ke sini. Ini ada arrow guys. Oke. Pusingan dia pergi ke sana. Sebab susah nak memusing, jadi dia beli mesin, dia beli engine. Apabila dia beli engine ni, masalah dia bila dia pasangkan kepada mesin ini, engine ini dia pusing pergi ke sana guys. Kita tengok pusingan engine ni. Saya cuba lepaskan belting dia dulu. Oke, ini saya lepaskan belting dulu guys. Oke. Mesin ini pusingan dia pergi ke sana. Kita masukkan tebu dari sini. Oke, dia akan mengenjin batang tebu lah, dan air dia ke bawah. Kemudian hempas tebu keluar daripada sini. Tapi masalah dia guys, engine ini dia berpusing ke sebelah sini. Kita tengok tes lah. Nampak kan? Jadi pendek kata, mesin ini arah bertentangan guys. Arah mesin dengan arah engine ini bertentangan. Jadi tidak dapat berfungsi untuk mengenjin tebu. Itu cerita dia guys. Itu cerita dia. Jadi macam mana kita nak settlekan masalah ini guys? Oke, sebelum itu, kepada anda yang baru menemui channel saya ini, jangan lupa subscribe ke Ewa Channel. Dan jangan lupa untuk share jugalah kalau semua konten-konten saya dirasakan bermanfaat. Dan kepada yang selalu mendukung channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua subscriber saya. Oke guys, berbalik kepada cerita ini tadi. Mesin ini mesin baru, engine pun baru, tapi masalah sekarang adalah pusingan engine ini dengan pusingan mesin tidak sama guys. Kalau kita pasang seperti ini, macam mana kita nak settle guys? Macam mana kita nak settle guys? Okey,
panas, saya nak sorong ke sebelah sana guys. Sana lebih redup sedikit. Cuaca petang ini panas guys. Oke. Jadi ini mesin tu tadi. Macam mana kita nak settlekan masalah ini guys? Okey. Ada yang berpendapat kalau mesin ini berpusing ke sebelah sana, enjin berpusing ke sebelah sini, dia banyak option lah. Salah satu option dia adalah yang paling senang. Belting ni kita boleh silangkan guys. Kita boleh silangkan. Kita pakai belting yang lebih panjang lah. Dan settle masalah. Sebab pusingan dia sudah pusingan yang bertentangan tadi sudah menjadi arah yang betul lah. Dia dapat mengusingkan mesin ini ke sebelah sini. Itu satu. Tapi kena ingat risiko dia bila kita silangkan belting seperti ini, akan menyebabkan belting ni lebih cepat putus lah. Okey, maksudnya tidak selamat. Penyelesaian ini saya tidak bersetuju lah. Okey, walaupun boleh pakai. Okay. Option yang kedua, mungkin kita boleh buka rangka bawah ni. Kita buat rangka baru dan enjin ini kita letakkan di bawah mesin tebu. Enjin ni kita simpan dekat bawah sini guys. Jadi pusingan dia ke sebelah sana. Ke sebelah sini, sebelah sini. Kalau kita angkatkan, kita pusing, letakkan di bawah sini, settle masalah. Tapi banyak kerja, kita kena buka ni, kita kena besarkan lagi. Sebab kalau kita tengok di sini, size mesin ini besar guys. Manakala rangka ini kecil lah. Jadi kita kena buat kaki lagi dekat sini, tempat enjin itu duduk nanti. Rangka ini kecil, kita kena besarkan ke sini. Ke sini guys. Tapi berisiko juga sebab kita enjin tebu dekat sini, air tebu dekat bawah mungkin boleh menitis kepada enjin ini kalau kita simpan dekat bawah lah. Jadi boleh merosakkan enjin juga. Dan juga susah kalau kita simpan dekat bawah ini. Susah kita nak selenggara, susah kita nak start juga guys. Sebab tempat menyetat ni nanti akan berada dekat sebelah sana, terkena tiang. Jadi macam mana guys? Saya pun tidak tahu ni guys macam mana ni. Susah ini guys. Susah nak buat ni guys. Nak potong sayang, rangka baru lagi. Enjin baru lagi. Orang baru beli ni guys, orang punya ni. Tengok masih bungkus plastik lagi ni. Macam mana ini kawan? Susah ni. Saya pun fikir-fikir juga guys. Tapi jangan risau, jangan susah hati. Ini barang mati guys. Dia tidak ada otak pakai pikir, tapi kita ada otak pakai kita pikir. Kita kena fikir cari jalan yang senang guys. Okey, saya ada dapat satu idea. Kita nak buat dia guys macam mana guys. Okey, nombor satu kita kena buka semua skru ni. Kita bukakan enjin. Kita bukakan mesin ini dulu. Kita simpan dekat atas sini guys. Kita buka dulu guys. Okey, saya nak buka dulu guys. Kita buka mana satu dulu guys. Kita buka ini dulu guys, bawah enjin dulu. Bawah ini dulu guys, enjin ini dulu guys.
Oke, jadi sekarang saya sudah buka enjin ini dan juga mesin tebu ini daripada rangka. Oke, tadi arah dia macam ni guys. Kemudian enjin ni di sini. Oke, saya coba ubahkan sedikit kedudukan ini sebab saya malas nak potong-potong nih guys. Lagipun barang orang kan, baru lagi kan. Nanti kita potong sini, potong sana, dia jadi tidak cantik lah. Oke, saya coba alihkan kedudukan ni dulu. Saya tengok macam ngam sajalah. Tengok dia segi empat tepat. Square juga ada banyak tempat lubang. Kita cuba alih kedudukan ni dulu. Tengok macam mana saya nak buat guys. Tadi dia macam ni. Tadi dia macam ini. Jadi sekarang kita nak pusing dari sini sikit guys. Kita alih dia macam ini guys. Nah guys. Okay. Kita buat dia macam ini sikit. Jadi kita tidak perlu buat kaki, buat rangka bagai kan. Cuba alih ni pergi sini. Dan enjin ini macam ini guys. Kita buat macam ini guys. Jadi guys, boleh guys. Ini pusing pergi sana. Ini pun pusing pergi sana. Kita tengok test dia punya pusingan dia pergi mana. Pergi sana guys. Pergi sana. Pergi sana guys. Pergi sana. Jadi ini kita mati dulu. Enjin ini dia pusing pergi sana. Error ni. Sinilah. Okey. Okey. Enjin ni pusing pergi sana. Mesin ini pun pusing pergi sana guys. Jadi sekarang arah pusingan enjin dengan juga mesin ini sama. Tapi masalah sekarang adalah belting sudah jadi tidak muat lah, pendek. Tapi tak apa, belting ni kita boleh beli yang panjang lah. Okey. Sekarang kita cuma nak kuncikan di sini. Tapi masalah sekarang kedudukan kaki enjin enjin ni, kedudukan kaki enjin ni sudah tidak cun lagi lah. Nah, jadi kita kena buat kaki lagi lah dekat sini guys. Okey, kita akan potong besi untuk lekatkan enjin ini pada rangka. Sebab tak ada lubang kan, kita akan buat baru guys. Okey. Nah, senang guys. Tidak usah kita potong-potong sana, potong sini, tambah besi. Kita pusing saja kedudukan ini seperti ini. Oke guys, stay tune. Saya nak potong besi dulu guys. Ini besi yang telah saya potong tadi, siap saya tebuk lubang untuk skru nanti. Jadi sekarang kita nak buat tempat kaki ini dulu lah. Kedudukan dia nanti akan macam ini. Kalau macam ini kan kita simpan, nanti dia akan goyang. Mungkin tidak kuat lah kalau kita welding tepi bawah ni saja. Jadi kita buat satu lagi untuk buat dia stable sedikit seperti ini. Okay guys, stay tune.
kaki yang kita buat tadi guys. Sini saya sediakan lubang dia macam ni lah. Sebelah sini macam ni. Okay. Jadi nanti kita sudah siapkan lubang yang kita boleh laraskan lagi skru pada mesin tu nanti guys. Jadi sekarang saya nak ukur pada mesin ni rangka ni, kita naik atas. Susah juga ni. Kita nak pasang dahulu guys. Kita nak pasang dia seperti ini. Kita pasang skru dulu guys, cari kedudukan dia. Panas guys, masih panas ini guys, slow guys. Itu dia, kita sudah kunci, jadi kita nak cari dulu. Ini kena simpan bawah guys, rapat ni dekat atas. Simpan bawah saja, jatuh nanti guys. Macam ni guys, senang guys. Ini kita sudah dapat kedudukan dia tadi guys. Simpan sini. Ini puli, kita nak tengok jauh mana dia keluar nanti guys. Jangan suruh lama lagi. Oke, sekarang yang ini kita boleh welding ini guys. Di sana welding dulu dekat sini. Kedudukan tempat duduk enjin ini sudah kita dapat. Jadi saya nak buka enjin ini dari rangka ini sekarang guys, sebab saya nak welding penuh bagian kaki ini. Saya welding lebih kuat lagi. Oke, tidak boleh welding dia terus dengan enjin ni di sini. Ada minyak di sini guys. Nanti meletup guys. Sebelum itu ini kita marking dulu lah. Ini kita marking dulu dia macam ini. Oke. Ini macam ini. Ini macam ini. Sebelah sini tak ada tempat nak skru, nanti kita tambahkan besi guys ke sini. Tambah di sini lah. Oke, rangka untuk kaki ini kita sudah lekatkan pada rangka asal nih.
Jadi sekarang nanti, jadi lepas ini saya nak buat satu lagi tempat untuk kunci dekat sini lah. Sebab ini tak ada kan. Jadi saya akan buat sini. Mungkin saya pakai satu plate dekat sini nanti. Saya nak pasang plate sini guys. Saya nak potong besi dahulu. Oke, sekarang beginilah kejadiannya guys. Oke, kita sudah pasang kaki dekat sini. Kita sudah buat lubang untuk skru yang tidak ada nih guys. Jadi sudah siap lah tuh. Tak banyak sangat yang kita buat tadi kan. Oke, jadi saya nak bawa pergi sana. Kebetulan juga saya ada satu spray hijau guys. Saya harap sama lah. Jadi kita tolonglah kawan ini color sikit supaya nanti tak nampak cacat sangat lah benda yang kita buat nih. Oke guys, sama tak color guys, saya rasa sama lah. Oke guys, color dia pun sama guys, tak lari jauh sangat lah. Cantik dia guys, macam color asal. Jadi tak nampak sangat lah benda yang kita ubah tadi guys. Oke, lepas ni kalau warna ni sudah kering nanti, kita akan cuba pasang mesin dan juga enjin pada rangka ini guys. Stay tune. Oh, boleh ni guys, sudah kering sudah ni guys. Sebab dia pakai spray tin lah. Gelap pula. Okey. Boleh sudah ni guys, sebab dia pakai spray tin, sudah kering sudah color ni. Jadi kita akan pasang dekat sini lah, terang sikit. Sini guys. Okey, saya nak pasang ni dekat sini. Ya. Okey, enjin. Inilah kesudahannya. Jadi mesin tebu ini sudah siap guys. Nah, tinggal nanti mau dipasang belting lagi lah. Sebab belting yang asal tuh, yang tadi, yang ini, dia jadi sudah tidak cun lagi. Sebab kedudukan dia berubah, dia menjadi pendek guys. Jadi kena beli lagi lah belting yang lebih panjang. Tapi kita masih boleh laraskan lagi lah. Sebab saya sudah buat lubang untuk skru ini bergerak. Enjin ini masih boleh bergerak ke depan dan ke belakang untuk melaraskan lagi tali belting ni menjadi lebih tegang kah ataupun kendur guys di sini. Inilah projek hari ini. Kita ubah mesin tebu ni seperti ini. Jadi settle lah masalah ya guys. Settle masalah ini. Kita buat perubahan kecil di sini, ubah kedudukan menghadap ke sini. Yang mula-mula tadi dia pergi ke sana guys. So sekian sajalah video kita untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat kepada anda semua.
Jangan lupa untuk like, komen dan share Ewo Channel. Bye bye, jumpa lagi di video akan datang.